Oh, lampang apa semua? Semua lampang. 30,000 lah. 30,000. 30,000 lampang semua. Ya, lampang sungai. Yang letak ini lampang sungai. Tak boleh. Assalamualaikum semua. Hari ini 14 Ramadan. Bersamaan dengan berapa? Hari bulan? 4 hari bulan 3 ya. Kepada semua ya, viewers. Ini kita ada pelepasan umum dipanggil ya. Oleh Perikanan Temeloh ya. Kita mengucapkan terima kasih kepada bos Perikanan Temeloh, Tuan Talib, Encik Azhari dan semua staf ya. Ini kita ada pelepasan ikan lampam 30,000 ekor untuk lubuk kecil RRK ini, untuk kita dan nelayan sungai menikmati hasilnya nanti insya-Allah. Jom kita tengok apa aktiviti seterusnya. Jom sangka. Okey tuan-tuan ya. Ini lampam mori ya. Lampam ekor merah kita kata ya. Cantik ya, benih daripada perikanan. Daripada mana tuan? Bukit Tinggi ya? PPA Bukit Tinggi. Ni ya, saiz ni ya. Jumlah 30,000 ekor ya. Sihat-sihat benihnya. Semoga jadi rezeki kepada nelayan-nelayan kita dan kepada yang berkunjung di rumah kita lah dan sekitar ni insya-Allah. Okey, jom tengok terlepaskan. Kelihatan lamban ya, dan Encik Azhari sedang melepaskan sebelah tu 30,000 ekor ikan lampam ya. Okey, Encik Zudin dan Encik Faizal ya sedang melepaskan. Lihat ya lampam kita, insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur ya Rabbi, selesai pelepasan 30,000 benih ikan lampam ori ya. Lampam ekor merah di perairan kita, perairan bebas dipanggil ya. Di lubuk kecil ni di RRK, mudah-mudahan hidup dengan sihat. Kita mengucapkan terima kasih kepada pengurus Perikanan Temeloh, Cik Talib, yang sangat friendly dan banyak jasanya ya kepada nelayan dan juga pengusaha rumah rakit di sekitar Temeloh ini, pada Encik Azhari, Encik Faizal dan semua yang terlibat dalam proses ataupun dalam misi pelepasan 30,000 benih ikan lampam original Sungai Pahang di lubuk kecil di RRK ini. InsyaAllah kita akan minta lagi dan kita akan pohon lagi ikan-ikan lain pula. Ikut pada stok lah. Okay, sekali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Kareem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Pondok Zawiyah Kiswah di Kampung Ceruk Syabudin Temeloh.
Nombor mutadih khas Wakaf Pahang anda tu tengok gambar. Yang tu pula Yang Amat Mulia Tengku Amin menyerahkan CJ pelantikan pada 25 Februari di Kuantan. Tu pula pagar dan pintu gerbang dah siap hasil wakaf hokma. Dan ni pula tempat bertunjuk tu nak menyiapkan surau Pondok Zawiah. Projek ni anda dalam portal Wakaf Pahang. Dapat potongan cukai hasil. Sila ke Bayo.